Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ini adalah mengenai resipi mi goreng hotdog. Saya gunakan hotdog ayam mas ya. Biasanya kita akan lihat dekat saluran-saluran video-video dekat YouTube ke TikTok ke cara buat mi goreng mamak, mi goreng basah, mi goreng macam-macam lah. Tapi mungkin mi goreng yang menggunakan hotdog ni dikurang sikit. Jadi video ni sebenarnya aku dah pun buat tempoh hari tapi tak ada masa nak edit, lepas tu nak upload lah. Jadi hari ni ada masa. Okey, mari kita lihat resipi mi goreng hotdog. Memang mantap. Okey, jom. Bila kuali dah panas, letakkan minyak sikit. Cukuplah tayar banyak. Sekarang yang ni adalah bawang putih, fishball dan juga hotdog ayam mas. Masukkan bawang putih, biarkan dalam 10 saat, 15 saat. Bila dah masak sikit, masukkan fishball. Kemudian masukkan hotdog ataupun sausage ayam mas. Biasa saya pakai sausage ayam mas sebab lebih sedap dan juga halal. Masukkan cili kisar ya. Cili kisar ni tak perlu masukkan apa-apa ke, cuma kisar saja cili kering. Dan masukkan untuk rasa lebih sikit lah. Masukkan sayuran kalau ada. Ni saya masukkan sayuran yang malam tadinya yang dah masak. Kalau yang dah masaknya lebih sedap. Sekarang ketepikan. Semua ni dah masak, jadi tak perlulah biarkan lama. Sekarang ketepikan sikit untuk masukkan minyak. Tambah minyak sikit untuk masak telur, untuk goreng telur. Tambah sikit supaya dia tak melekat pada kuali. Sekarang masukkan telur. Okey, kacau-kacau. Biarkan dia gorengnya, dia masak dulu. Biarkan kejap. Bila dah masak, gaulkan semua rata sebati. Tunggu dalam 30 saat. Sekarang masukkan mi yang dah pun dicuci ataupun dibasuh tadi. Okey, letakkan sedikit air supaya dia tak melekat. Kadang tu dia melekat. Okey, sekarang masukkan kicap cair. Biasanya kicap cair ni aku pakai jenis jenama pisau. Dan lebih sedap dan juga halal. Masukkan kicap pekat. Okey, kicap pekat ni aku pakai hanya jenama jalin sahaja. Jenama lain aku tak pakai. Tayar banyak, masukkan sikit saja sebab dia memang pekat. Ini sos cili jalin juga aku pakai. Sos cili lain aku dah cuba, tak berapa sedap. Kalau yang jalin ni dia memang agak pedas dan juga sedap. Masukkan serbuk aji. Tak lengkaplah masakan kita kalau tak ada aji. Tambahkan air sikit. Sekarang kuatkan api. Jangan terlalu kuat, sedang-sedang. Sekarang kacau sehingga ia masak. Mi itu masak. Sebab bahan lain-lain tu dah masak. Cuma sekarang kena masukkan mi dan kacau saja. Sehingga airnya tu dia kering sikit. Okey, tunggu dalam seminit dah. Boleh angkat. Mi goreng sosis hotdog ni dia memang sedap. Tapi pastikan anda gunakan jenama ayam mas. Dia ada jenama ayam mas ni, dia ada yang sosis yang salah ya. Yang tu memang dia lebih masin dan juga sedap. Okey, sekarang cuba rasa cukup tak? Cukup rasa ke tak? Kalau tak, tambahkan kicap cair sikit. Kalau nak aji pun boleh lah. Aku tambah kicap cair saja. Sebab dia rasa masin tu dikurang sikit. Garam dia kurang. Aku tak pakai garam Aku hanya pakai kicap cair saja.
Okey, sekarang kacau. Dah masak sebenarnya ni, dah boleh angkat. Okey, dah. Sekarang angkat, masukkan dalam pinggan. Sedia untuk dimakan. Saya sebenarnya mi goreng hotdog ni dulu aku tak tahu. Tapi aku cuba sajalah letakkan hotdog sikit, lepas tu fishball semua. Memang mantap dia punya rasa, memang sedap. Kalau anda cuba resipi ni sekali untuk anda makan ataupun anak-anak, memanglah setiap kali nak masak mi goreng akan masukkan hotdog. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, mi goreng sausage ayam mas. Okey guys, setakat ini sajalah video mi goreng hotdog. Diharap anda dapat cuba resipi baru ni. Dan kalau anda belum lagi like, share dan juga langgan, sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update-update isu-isu semasa, isu gadget dan juga resipi masakan serta petua kesihatan. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.